Apa yang buat kabinet ni relevan untuk ramai orang ialah fleksibilitinya. Hari ini boleh guna sebagai kabinet storan, esok boleh jadi kabinet hiasan. Dan bila susun semula rumah, ia masih sesuai tanpa nampak janggal. Semua variasi direka dengan fungsi yang sama, jadi pilihan warna atau tona kayu hanya soal cita rasa, bukan soal kualiti atau kegunaan. Yang buat kabinet ni lagi menyenangkan ialah cara ia diam-diam membantu rutin harian. Kau boleh tak perasan sangat pada hari pertama, tapi bila masuk hari ketiga dan keempat, baru sedar betapa banyak masa dijimatkan. Barang yang dulu selalu letak sementara atas meja kini terus masuk laci. Tanpa berfikir panjang. Lepas guna beberapa hari, perubahan pada ruang rumah memang jelas. Rumah nampak lebih teratur, kurang serabut dan lebih menyenangkan untuk berehat. Kalau kau tengah cari penyelesaian storan yang praktikal, kemas dan sesuai untuk jangka panjang, kabinet ini memang pilihan yang masuk akal. Jangan tunggu ruang rumah makin berserabut, check out sekarang dan mula susun rumah dengan lebih tenang hari ini.